Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita jemput dan persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa tampil ke hadapan untuk menyampaikan tauzihat dan juga seksi perkongsian kita pada malam ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nadhira al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati pengacara majlis, yang berhormat Saudara Tuan Haji Azli bin Yusof selaku ahli parlimen dan juga ketua kawasan serta timbalan pengurusi amanah negeri Selangor, yang berusaha, yang berhormat Adinda Saudara Daniel Ar-Rashid, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor. Seterusnya kepada seluruh barisan pimpinan amanah kawasan Shah Alam yang menjadi tuan rumah pada majlis yang penuh berseri ini. Sahabat saya Saudara Nur Halim selaku ahli mesyuarat Amanah Negeri Selangor, Saudara Jamil selaku pengarah, seterusnya ibu-ibu dan bapa-bapa, ayahanda-ayahanda saya, bonda-bonda saya, serta anak-anda, tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah merahmati majlis kita pada malam ini. Pertamanya kita bersyukur kerana kita ada baki lagi lebih kurang 13-12 hari untuk kita sempurnakan Ramadan Al-Mubarak. Seperti biasa kita sedia maklum bahawa 17 Ramadan itu dianggap sebagai malam turunnya Al-Quran. Sebab itulah kita namakan nuzul. Nuzul ni makna turun. Dan kita sudah sedia maklum Allah mengisytiharkan turunnya Al-Quran itu bersempena dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ayat saya baca tadi, kalau dalam surah Dukhan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Hamim, demi kitab yang terang dan jelas, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu yang terang dan jelas itu pada malam yang penuh keberkatan, yakni di malam-malam bulan Ramadan Al-Mubarak.
mungkin apa hikmah di sebalik nuzul Al-Quran ni tidak turun pada bulan yang lain. Itu kita kena hayati dulu. Why Allah Subhanahu wa taala chooses the night of Ramadan as the night of nuzul Al-Quran and not any other nights in any other months. Why? Mungkin jawapan itu boleh kita akan dapat lebih rasa hikmah di sebalik penurunan di bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu dan bapa-bapa perhatikan, kefarduan puasa dalam surah Al-Baqarah itu datang pada tempo yang sama dengan cerita turunnya Al-Quran. Kerana sebelum daripada itu dia cerita tentang perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu turun adalah permulaan perintah untuk kita melakukan kefarduan ibadat puasa. Pada ayat selepas daripada itu, ya, yang Allah sebut, ya, tentang hari-hari tertentu yang dikenakan kefarduan kita berpuasa ini, Allah sebut faman tatawwa'a fa huwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Para mufassir kata ayat ini sebagai mukaddimah untuk memperkenalkan ibadat puasa secara tadarruj, secara berperingkat. Asalnya kalau kamu tak nak puasa, maka kamu kena bayar fidyah. Fa fidyatut ta'amu miskin. Faman tatawwa'a fa huwa khairan lah. Siapa yang suka rela berpuasa, bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kau berpuasa itu lebih baik jikalau kamu mengerti apa rahasia yang ada di dalam kefarduan puasa itu. Kemudian diiringi ayat seterusnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr falyasum ila akhiril ayah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tidak semena-mena ketika memberitakan tentang kefarduan puasa itu, maka disebutlah syahrul Ramadan itu, yang merupakan sebab kepada kita kena lakukan ibadat itu, dengan Allah menyebut faman syahida minkumus syahr falyasum. Siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan itu, maka falyasum. Al-amru lil wujub. Hendaklah, wajiblah kamu berpuasa. Tapi celah-celah tu, di antara kutiba dengan faman syahida tu, iaitu syahr Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Duk cerita bab puasa. Celah-celah tu Allah masuk. Allah kata di bulan Ramadan ni lah aku turunkan di dalamnya Al-Quran, lalu menjelaskan apa dia peranan Al-Quran dalam hidup manusia, hudan linnas. Dia tak sebut lil mukminin. Wahal puasa itu taklifnya kepada orang mukmin. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Kemudian dibalik-balik cerita puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tamat tentang
kefarduan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil ruang dan kesempatan di celah-celah topik besarnya adalah berpuasa? Dan sebab kamu kena berpuasa. Kenapa dalam celah itu disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran? Inilah yang kita nak cuba huraikan sebagai sebahagian pertama daripada tausiah ini. Saya diminta oleh Haji Jamil sampai pukul 9. Ya. Dan insya-Allah bahagian kedua daripada tausiah ini saya akan sentuh kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat kepada manusia. Hikmahnya sahabat-sahabat, ahli amanah yang saya kasih sekalian. Kita semua sedia maklum bahawa ibadat puasa itu bertujuan mencapai maksud takwa. Dan takwa itu kemuncaknya ialah al-khawfu minallah. Takut kepada Allah, warraja'u ilaih. Dan kita mengharapkan dia. Ada dua benda dalam takut ni. Sahabat-sahabat, ada dua benda dalam khauf ini. Dalam istilah Islam, kalau dalam istilah manusia, khauf menuntut kita lari sebab takut. Tapi di dalam istilah Islam, khauf itu memberikan kita lagi semangat untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itulah kalau tengok para sufi bercerita tentang al-khaufu war-raja. Ya. Al-khauf war-raja. Takut pada Allah, tapi pada waktu yang sama mengharapkan kepada Allah. Takwa adalah untuk capai perkara tersebut. Dan untuk capai ketakwaan, nombor satu yang kita kena lakukan ialah apa? Membersihkan jiwa kita. Dan Ramadan adalah tazkiyatun nafs. Ramadan adalah penyucian jiwa. Kan kita sedia maklum, kalau sepanjang tahun kita makan untuk jaga fizikal kita, maka dalam masa sebulan setiap tahun, kita tak makan untuk nak jaga apa? Ruh kita. Untuk nak jaga dalaman kita. Yang ni yang ramai orang tak capai. Lepas tu dalam parti kita pun, bila dalaman dia tak jaga, dia cuma jaga luaran saja, itu yang kekosongan tu. Macam mana kalau kita tak makan, tubuh badan sakit. Tuan-tuan, kita perlu nutrien. Kita perlu semua zat-zat. Barulah body kita itu boleh hidup. Ya. Tapi kalau makanan ruh apa? Apa dia nutrition ruh? Allah jadikan dia terbalik. Nutrition ruh, kita laparkan tubuh badan kita. Itu tandanya kita memberi makan kepada ruh kita. Bila manusia hanya bagi makan pada fizikal dia, tapi dia tak bagi makan pada ruh dia dengan berpuasa, berlapar, berdahaga, maka yang akan jadi kesan dalam hidup manusia ialah ruh dia itu sakit. Kita ni tuan-tuan, dalam parti kadang-kadang kita tengok khususnya, kita nampak sihat belaka. Tapi kalau kita masuk ke dalam, sakit belaka. Kalau secara fizikal, kita tahu apa simptom sakit. Kalau nak solat, tak boleh berdiri lama. Dah mula simptom dah tu. Kalau berjalan sikit, dah mengah. Dah mula simptom lah tu. Kadang-kadang cakap tak dengar. 2 kali ulang, tu simptom lah tu. Ada tak kena lah tu. Ada kadang-kadang simptom secara fizikal ni, makan tak lalu. Ada juga penyakit yang makan lalu sangat.
Pun ada juga. Itu pun simptom juga. Tapi simptom hati, roh apa dia? Amradul qulub. Kata Imam Al-Ghazali. Penyakit hati. Penyakit hati ni dia bersarang di dalam. Tanda dia banyak. Bongkak, sombong. Itu penyakit ujub. Berasa diri dia hebat. Itu penyakit tu. Dalam ramai-ramai kita ni, termasuk saya ni, nampaknya sihat je. Tapi dalam sakit tu. Lagi apa simptom-simptom sakit dalam ni? Simptom sakit dalam ni yang paling ketara kadang-kadang dalam hidup manusia, khususnya dalam kehidupan berparti, ialah apa? Hasad dan dengki. Tak boleh tengok kawan lain lebih pada dia. Asyik nak berjatuh je kerja dia. Tak ada kerja lain. Buat apa-apa kena nak berjatuh. Sebenarnya itu penyakit tu. Itu penyakit tu. Penyakit apa? Hasad dan dengki. Apa lagi penyakit? Penyakit panas baran. Itu bukan sakit fizikal tu, itu sakit dalam tu. Yang kau tampar budak tu bulan-bulan puasa orang bukan Islam tu apa hal? Tu penyakit tu. Penyakit apa ibu-ibu saya? Hati. Yang suami-suami panah baran. Ya? Asyik nak menampau aja isteri. Suami-suami panah baran, asyik nak tinggi suara aja kepada isteri. Penyakit tu. Ketahuilah suami-suami anda sakit. Ya. Habis ustaz, isteri tak sakit. Sakit juga. Isteri pun sakit juga. Cemburu. Tak boleh tengok. Suami dia selalu su'zon. Sangka buruk. Asyik keluar, itu ada dah tu. Alim tu ada dah tu. Ya ke pergi mesyuarat. Entah-entah ada seorang lagi. Lepas tu ada tukang-tukang kipas pula. Betul lah, aku tengok suami engkau sekarang ni dah berubah lah. Sudah. Jadi hubungan suami isteri berpandukan kepada ketidakpercayaan. Itu adalah penyakit. Itu bukan sepupu itu penyakit. Sakit belaka tu, hati sakit tu. Jadi ibu-ibu dan bapa sekalian, cara Allah Subhanahu wa taala nak jaga supaya hati-hati yang sakit ini dikendalikan. Dia bukan satu yang kita kata voluntary ataupun secara sukarela. Sebab itu difardukan kepada umat Islam, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan untuk kamu berpuasa. Dia ini minad dururiyat fid din. Dia adalah perkara asas dalam agama. Barang siapa yang mengingkari puasa, maka dia mengingkari din, dia mengingkari firman Allah, dia mengingkari tuntutan Islam dan tuntutan syariah. Maka tak boleh tidak kena berpuasa kecuali dengan izin syarak yang juga ditentukan oleh syariat. Dan kemudian kena buat apa? Kena ganti. Kena ganti. Tak boleh kalau tak ganti. Baik. Tujuannya balik kepada soalan kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Sebab nak cuci hati manusia. Oleh kerana Al-Quran itu datang min ladun hakimin alim, dia datang daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, maka layak ke kita orang Islam yang nak terima sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang begitu suci, sedangkan hati-hati kita kotor? Tak layak ibu-ibu sekalian. Mendengarnya pun tak layak. Sebab hati kotor. Maka meraihkan kemuliaan itu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang satu hadis yang Al-Quran itu disifatkan sebagai tali hablullah al-mamdud. Innal Quran hablullahil mamdud minas sama'i ilal ard.
Al-Quran itu adalah tali yang dipanjangkan daripada langit kepada bumi, kerana menghubungkan kita dengan langit sana, dengan segala ketinggian dan kesuciannya itu. Maka jalan untuk capai itu, Al-Quran adalah merupakan tali itu. Jadi bayangkan, kita raikan Al-Quran, buat bulan lain yang tak ada kefarduan dalamnya untuk kita berpuasa, maka apa jadi? Kita seolah-olah menyambut tanpa ada satu persediaan ruhi, tanpa ada satu persediaan spiritual yang tinggi, nak menyambut sesuatu yang agung, yang kita selalu sebut sadaqallahul aliyyul azim, sadaqallahu maulana al aliyyul azim. Benarlah apa yang disebut oleh Allah yang aliyun, maha tinggi lagi maha agung. Menyambut Al-Quran tanpa persediaan hati yang suci, bersih dan sehat hati kita itu daripada segala gangguan yang merosakkan, yang membuatkan kita berpenyakit, adalah satu penghayatan kepada kesucian Al-Quran. Nah, sebab itulah ibu-ibu dan bapa sekalian, salah satu daripada ciri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, ciri apa? Ciri yang dikatakan ummatun aqwa imanan, umat yang lebih kuat iman dia, manusia yang lebih kuat iman dia. Ingat ada satu hadis Nabi SAW bertanya, ayyukum aqwa imanan? Siapa di kalangan kamu yang paling kuat iman? Anta ya Rasulullah. Engkau lah yang paling kuat iman. Lalu Nabi SAW kata, aku kuat iman, wahyu tu turun dekat aku, confirm lah kuat iman. Takkanlah wahyu turun dekat aku tak kuat iman. Siapa lagi Nabi tanya? Dia orang kata Jibril. Jibril lah kalau begitu yang paling kuat iman. Jibril yang membawa wahyu kepada aku, confirm lah kuat iman dia. Yang dia tidaklah ya'sunallaha ma amarahum. Ya? Lalu Nabi tanya siapa? Maka jawablah sahabat, nahnu ya Rasulullah. Dah tak betul lah, bukan Muhammad yang kuat iman, bukan wahyu Jibril yang kuat iman, kami lah kot. Nahnu ya Rasulullah. Rasulullah kata, kamu menyaksikan wahyu turun, dan kamu mendengarnya wahyu langsung dari aku, confirm lah kamu ini kuat iman. Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Habis lah, jam lah, tak ada jawapan lah. Ini poin dia. Dan ini dikaitkan dengan Al-Quran, iaitu Nabi sabda, kaumun, satu kaum, kelompok manusia, ja'u min ba'di, mereka datang lepas pada aku, la arahum, aku tak nampak mereka, wala yarawni, dan mereka tak nampak aku, tetapi walakinnahum yuhibbuni kama tuhibbunani. Tetapi mereka kasih kepada aku macam mana kamu kasih kepada aku. Yujahiduna fi sabilillahi kama tujahidun. Mereka berjihad di jalan Allah seperti mana kamu berjihad di jalan Allah. Yansurunani kama tansurunani. Mereka membantu agama aku, membantu aku seperti mana kamu membantu aku. Okey? Dan ini last point ya, yang ada kaitan dengan kita. Yaqra'unal Qur'an kama taqra'un. Mereka membaca Al-Quran sama seperti mana kamu membaca Al-Quran. Dan sebab itulah
turunnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Maka dibawalah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya hadis ini untuk menjelaskan yang dimaksudkan dengan i'tisamu bihablillah huwal Qur'an hablun mamdudun minas sama' ilal ard. Yang dikatakan tali Allah itu adalah apa? Al-Quran. Yang dipanjangkan dari langit turun ke bumi. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau benarlah kebesaran dan keagungan begitu besarnya dan mulianya Al-Quran, maka jawapan kepada soalan awal saya, kenapa dia turun pada bulan Ramadan dan tidak pada bulan yang lain, adalah untuk menyatakan begitu agungnya Al-Quran yang datang dari langit, maka selayaknya, hei kamu umat Islam, sambut kehadirannya itu dengan kamu menyucikan jiwa-jiwa kamu, dan salah satu caranya ialah supaya kamu berpuasa. Itulah jawapannya. Itulah kaitannya kenapa bila cerita puasa, cerita turunnya Al-Quran. Bila Ramadan turunnya Al-Quran. Dan kita pun tahu Nabi SAW menyebut Al-Quran itu adalah satu bentuk cara untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan kekotoran hati-hati kita. Dengan kata lain, complementary to the fasting is the reciting of Al-Quran. Complementary daripada kita berpuasa ialah membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW dalam sabda hadisnya, innal qalba la yasda wa inna khaira man yujliha zikrullah wa tilawatul Quran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hati-hati kalian ini berkarat, dan sebaik-baik yang menggilapkan karat itu, ibu-ibu dan bapa sekalian, adalah apa? Ingat pada Allah dan membaca Al-Quran. Dan kalau kita menyebut tentang zikrullah, tak ada yang paling besar dari dalam kita melaksanakan zikrullah ialah membaca Al-Quran. Kerana Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan sebesar-besar zikir adalah membaca Al-Quran. Gunanya untuk menyucikan hati kita. Betapa kita ni orang-orang politik, betapa kita ni duduk dalam organisasi politik, betapanya kita ni sangat-sangat memerlukan kefahaman ini. Jangan jadi anggota parti yang hatinya keras. Dahlah keras, kasar. Dahlah kasar, kering kontang. Tak ada ruh yang menjadikan kita dan membezakan kita dengan parti-parti yang lain. Oleh itu saya gesakan pada seluruh anggota, dari sekecil-kecil sampai ke atas, hayatilah, bacalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada hak yang kita kena penuhi. Nombor satu, hak membacanya. Membaca Al-Quran itu adalah hak. Jangan hari-hari kita berlalu tanpa ahli membaca Al-Quran. Nak baca macam mana? Saya baca pun slow. Tak apalah, baca takat yang mampu lah. Kalau takwa pun Allah suruh buat yang mampu, ittaqullaha mastata'tum. Maka nak baca Quran pun buat yang termampu lah. Tapi dah kalau 20 tahun duk 10 ayat situ, apa mampu ya? Itu pemalas namanya. Itu tak nak mengaji. Kalau 10 tahun duk, saya tak mampu ustaz, datang lagi 1 tahun esok, macam mana? Saya tak mampu ustaz. 10 tahun soalan yang sama, dia tak bergenjak-genjak, duduk tak mampu situlah. Itu bukan dia tak mampu, itu dia pemalas. Yang tu dia jawab ialah dengan Tuhan nanti. Bubu, hak yang kedua ialah memahaminya. Apa yang disebutkan afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubihin aqfaluha?
Apa mereka tidak tadabbur kepada ayat-ayat Allah atau hati yang ada kunci? Tadabburlah. Bacalah dengan penuh tadabbur, dengan penuh faham makna dia, dengan penuh merasai. Sebab itu dalam Quran bila sebut tentang yakhiruna sujada, mereka ini sujud dengan penuh kehinaan, maka itu tandanya kita berresponsif dengan ayat-ayat Allah. Bila kita cerita tentang neraka, maka timbul berasa takut kita kepada ayat-ayat tentang neraka. Bila kita cerita tentang syurga, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka duduklah dalam syurga kekal, di bawahnya mengalirlah air yang jernih di bawah tapak kaki mereka. Maka kita mintalah kepada Allah waktu baca itu, Allahumma ja'alna minhum. Itulah makna tadabbur. Habis Ustaz, saya tak reti bahasa Arab. Dah pula dah. Hari ni kan Quran banyak terjemahan. Kau nak bahasa Arab, kau nak bahasa Cina, kau nak bahasa Inggeris, kau nak bahasa Tamil, kau nak bahasa Perancis, semuanya ada di sini. Tak payah pergi jauh-jauh pergi cari, semua ada di sini. Apa masalah kau? Apa alasan kau? Ini Quran pun tak baca, tapi duk sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi Quran tak pernah baca. Yana deh. Ya, jangan main. Quran itulah tempat kita berpaut, tuan-tuan. Yang ketiganya ialah kita melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, laksanakan. Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk berbuat baik. Maka dalam hidup kita seharian, carilah ruang supaya kita berlumba-lumba untuk berbuat baik. Sekecil-kecil sedekah yang kita bagi ialah tabassumu kali wajhi akhika sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah satu sedekah, dah kalau tak ada duit sangat. Dan juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, zahaba ahluz dusuri bil ujur, ya, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nusalli, wa yunfiquna bi ziyadati amwalihim. Orang kaya-kaya ni untunglah, kata sahabat. Sahabat ni ada jenis orang yang kaya, ada juga orang yang susah. Jadi yang orang susah ni dia komplain kat Nabi. Dia kata, habislah zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang kaya di kalangan kami ni untunglah dia dapat lebihan pahala. Dia orang ni semayang macam kami semayang, puasa macam kami puasa. Tetapi lebihnya mereka apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka berbelanja dengan harta mereka yang berlebihan. Kan kita tahu berbelanja itu sebagai infak fi sabilillah itu satu benda yang besar. Semayang aja, tapi dia lebih mana haji, kami nak bagi apa? Kami nak bagi apa dekat Allah dari segi sedekah kami? Mafish fulus. Duit tak ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna likulli tasbihatin sadaqah. Wa inna likulli tahlilatin sadaqah. Wa inna likulli tahmidatin sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini lagi hebat. Setiap kamu sebut alhamdulillah adalah sedekah. Pahala tak? Pahala lah. Dah kamu kata sedekah lagi kan? Kamu puji Allah, la ilaha illallah, sedekah. Kamu takbir, sedekah. Kamu tahlil, sedekah. Dan kamu mendatangi isteri kamu juga adalah satu sedekah. Kamu mendatangi isteri kamu itu adalah satu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu, berkata para sahabat, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu sadaqah. Ya Rasulullah, yang ni saya tak nak faham. Aku datangi isteriku dengan penuh rasa syahwat. Adakah itu boleh jadi sedekah? Maka Nabi tanya, idza wada'aha fil haram akana lahu ajrun? Kalau diletakkan kamu pergi bukan isteri kamu, kamu datangi orang yang bukan isteri kamu dengan penuh syahwat, kamu rasa dia dapat pahala tak? Lah ya Rasulullah, tak dapatlah, dosalah, berzinalah. Kadzalika idza wada'aha fil halal fakana lahu sadaqah.
Demikianlah kalau dia letakkan, dia datangi isteri dia itu yang halal, maka padanya dapatlah sedekah. Jadi ada isu ke? Bak tak ada duit ni? Tak ada isu. Maka ruang untuk kita mendapat pahala itu besar di dalam syariat kita. Poin yang terakhir saya nak landing ni sebelum pukul 9, saya ada lagi 10 minit. Kita selalu dengar, kita kata Al-Quran itu apa? Mukjizat. Mukjizat, mukjizat. Ma makna mukjizat? Mukjizat ni bahasa Arab. Dia daripada perkataan ajaza ya'jizu ajzun, ay at-tanaqqus fi syai' diddil qudrah, iaitu kurangnya untuk dia melakukan sesuatu, dengan kata lain tak mampu. Itulah makna ajz, lemah. Istilah kita lemah. Bila kita kata Al-Quran itu adalah mukjizah, ia bermakna Al-Quran a'jaza. Al-Quran melemahkan orang lain yang cuba pertikaikan dia. Maka Al-Quran dengan makna itu adalah satu mukjizah. Yang mukjizah ini maknanya amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi, iaitu satu perkara yang yang kata mukjizat itu keluar daripada adat biasa. Khariqun lil 'adah maqrunun disertai dengan cabaran kepada orang yang mempertikaikannya. Dan dari situlah kita ada dapat istilah ini mukjizat ni. Ini mukjizat ni, makna mengalahkan apa saja yang cuba pertikaikan dia. Itu makna mukjizat. Maka kita pernah dengar selalu ni mukjizat Al-Quran. Yakni inilah satu kekuatan Al-Quran. Baik, kenapa ianya perlu ada kekuatan? Sahabat-sahabat, anda tak pernah tanya kenapa Al-Quran perlu ada kekuatan? Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah al-munazzal ala qalbi Rasulillah an wasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi. Itu tafsir atau itu definisi Al-Quran. Apa dia? Kalamullah. Makna laisa min kalamil bashar. Bukan dari cakap manusia, tapi kalamullah al-munazzal, diturunkan ala qalbi Rasulillah, diturun pada hati. Hati itu makna dia masuk ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan medium Jibril alaihi salam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya itu adalah satu ibadah, dan dia juga diberikan pahala pada setiap huruf-hurufnya. Itulah makna definisi Al-Quran. Dari itu kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu dari Allah untuk menjadi hujah kepada manusia tentang apa? Kebenaran Allah. Dan Nabi itu sendiri disokong dan didokong oleh Al-Quran. Oleh kerana orang Quraisy dan selamanya dan sepanjang masa mereka cuba mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempertikaikan bahawa apa yang Nabi sebut daripada wahyu itu adalah apa? Adalah syair yang diajar oleh jin, yang seperti Nabi Muhammad ni dirasuk ketika diturunkan wahyu kepadanya. Jadi mereka kata ini bukan wahyu, ini Nabi Muhammad reka-reka saja. Bila dia berjaya mempertikaikan Nabi Muhammad, maksudnya apa? Berjayalah dia mempertikaikan kebenaran Allah. Jadi tak betul lah Al-Quran itu. Dan sebab itulah Al-Quran datang
mencabar orang yang pertikaikan kebenaran Rasul itu yang disokong oleh wahyu datang padanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap atas hawa nafsu tetapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka tidak boleh tidak untuk isbat, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu, maka Allah mencabar mereka. Allah mencabar mereka supaya akhirnya terbukti kenabian Nabi itu, kenabian Muhammad itu benar. Benarnya kenabian Muhammad itu ialah kerana benarnya sumber yang turun kepadanya, yaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran itu benar dan tidak ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Untuk membuktikan itu ada 3 tahap. 3 tahap Allah mencabar mereka. At-tahaddi bi-thalathi marahil. Cabar dengan 3 tahap. Tuan-tuan kalau nak cabar orang, dia ada tahap. Kalau tuan-tuan cabar begini, dia tak boleh buat, maka tuan-tuan menang. Tapi tu kalau tuan-tuan hero, tuan-tuan cabar, tak apa, aku bagi kau peluang lagi. Tiba-tiba dia kalah. Lepas tuan-tuan bagi lagi satu yang bukan sekadar dia tak mampu buat, tapi tuan-tuan melemahkan dia. Ya? Contohnya lah, kalau hero ni, kalau dia berlawan dengan musuh, ya, dia membunuh musuhnya dengan pedang musuh dia, bukan dengan pedang dia. Itu hero lah. Kalau kita bunuh musuh kita dengan pedang kita, biasa lah. Tapi hebatnya, aku bunuh dia dengan pedang dia. Hero lah. Satu lagi, kalau kita nak lawan bola, tak apalah, aku main dekat padang kau. Pasal aku nak kalahkan kau di padang kau. Hebat lah. Kalah dia di padang dia. Kalau kalah di padang kita, kita teruk lah. Tuan-tuan. Begitulah Allah nak send a message kepada mereka yang sentiasa mempertikaikan kebenaran ini dengan 3 marhalah. Dan ini dirakamkan di dalam sebab nuzul Al-Quran pada ayat-ayat ini. Paling pertama, Allah mula dengan yang besar sekali. Allah mula dengan yang besar sekali. Qul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tunahu walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, dalam surah Al-Isra ayat 88. Allah katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau manusia dan jin berhimpun untuk merekakan satu Quran, mereka tidak akan dapat lakukan, walaupun mereka bekerjasama antara jin dengan manusia. Ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tunahu. Ya la ya'tuna bimithli. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Bas. Kalah. Angkat tangan. Surrender. Okay, I give you another chance. I give you another challenge. A little bit less than the first one. To see how you are able to accept my challenge. Gamaknya begitulah. Seolah aku bagi kau second chance. Apa dia? Am yaquluna iftarah. Fa'tu bi'ashri suwarin min mithlihi muftarayat. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annahu unzila bi'ilmillah. Allah cabar second challenge. Adakah masih lagi mereka mempertikaikan Al-Quran ni? Masih lagi ke? Aku dah challenge kau first, kau tak boleh, kau duk challenge lagi ke? Fa'tu bi'ashri surah. Tak apa. Hari tu aku minta semua Quran kan? Sekarang aku minta 10 surah yang engkau reka. Wad'u man istata'tum min dunillah. Jemputlah orang lain untuk jadi saksi.
Cuba buat pertandingan tengok. Ada kelas ke tak ada kelas yang 10 surah yang aku minta ni? Min dunillah, jangan panggil aku. Fa illam tastajibu lakum, kalau mereka tidak menyambut seruanku ini, hai Muhammad, fa'lamu, bagi tahu dia orang, ketahui oleh kamu, annahu nuzila bi ilmillah, Al-Quran unzila bi ilmillah, Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu daripada Allah, walaysa min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Second challenges fail. Habis. Okay, I give you just one last chance. Aku bagi engkau satu last. 2 kali dah engkau kalah ni. Kan? Aku bagi lagi last lah. Maka last ni habis, flat terus. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ya Allah, surah bas. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bas. Kalaulah mereka, katakan pada mereka, engkau masih lagi fi raibin, lagi ragu-ragu atas apa yang kami turunkan ke atas hamba kami, buat mari aku satu surah ya. Tuan-tuan, tadi satu Quran. Second challenge, 10 surah. One surah only. And that one surah is a short one. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yallah, hat wahid. Bagi aku satu ni, macam ni. Tak boleh lah. Mana ada sampai hari ni. Ya, sampai hari ni the challenge is open. Itulah sebabnya kalaulah orang yang mempertikaikan gagal mendatangkan sesuatu yang seumpamanya, maka terbuktilah Al-Quran itu benar. Ini juga bermakna segala sesuatu dalam Al-Quran yang cerita-cerita dalamnya, seperti apa? Soal hukum hakam, soal kisah-kisah umat dan Nabi sebelum ini, soal alam kejadian ciptaan Allah, soal alam kubur, soal hari akhirat, soal syurga, soal neraka. Kalaulah kamu tak boleh pertikai dari apa yang aku cabar semua ni, maka semua yang aku kata itu adalah benar dan benar dan benar belaka. Maka itu saya seru kepada semua ahli-ahli amanah, hayati roh kebenaran itu dengan kita jazamkan dalam hati kita dengan penuh keyakinan bahawa Al-Quran itu benar dan semua yang didatangkan dalam Al-Quran itu benar, dan semua yang diwahyukan kepada Nabi itu benar, dan dengan kebenaran itu kita hayati setiap satu ajaran panduan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu saya mendoakan dalam kita menyambut nuzul Al-Quran, kita sudah sedia maklum kenapa ianya turun pada bulan Ramadan. Dan kita juga sedia maklum kenapa Al-Quran itu dikatakan mukjizat. Kita tentang kebenaran Al-Quran di alam sekitar, kebenaran Al-Quran tentang kisah umat sebelum, itulah huraian-huraian dari kalangan pakar-pakar yang akan membuktikan akhirnya apa yang Allah turunkan itu adalah benar dan benar belaka. Mari sama-sama kita doakan pada malam ini, semoga kita dicampakkan kebenaran itu di dalam hati-hati kita semasa kita menghayati ruh nuzul Al-Quran. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amaika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن مؤنسا لنا في وحشة القبور. اللهم اجعل القرآن صحبة لنا في وحشة القبور. اللهم اجعل القرآن نورا لنا في ظلمات القبور. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور بيوتنا بنور القرآن. اللهم نور جماعتنا بنور القرآن. اللهم نور قاداتنا بنور القرآن. اللهم نور أعضاءنا بنور القرآن. اللهم نور دولتنا بنور القرآن. اللهم نورنا بنور القرآن. اللهم أحسن أخلاقنا بخلق القرآن. اللهم زين فينا بزينة القرآن. اللهم أحسن تصرفنا بحسن القرآن. اللهم اهدينا بهداية القرآن. اللهم اجعل القرآن إماما لنا يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل القرآن حكما لنا بيننا. اللهم حكم فينا القرآن. اللهم اكتب لنا السلامة والعافية بعافية القرآن وبهداية القرآن. اللهم وحد صفوفنا بهداية القرآن وبقوة القرآن. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واكتب لنا السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا مع راحة لقلوبنا مع السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم حتى لا يستطيعوا مضيا ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم في أعينهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللهم ارحمنا رحمة واسعة في هذه الليلة المباركة. اللهم أدركنا ليلة القدر. اللهم أدركنا ليلة القدر. اللهم أدركنا ليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وجعلنا يا الله من الذين يدخلون جنتك النعيم بفضلك وكرمك ووجهك الكريم وإحسانك وجودك بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.